Okey, dah siap. Kacamata. Labu tak nampak. Assalamualaikum. Hai semua, selamat bertemu kembali di channel Alan Saleh Outdoor. Rasa macam lama betul tak buat vlog kan. Apa vlog camping ni kan. So ni ada peluang sikit dapat pergi camping. So sekarang ni aku berada dekat Perak, dekat salah satu campsite yang agak glamour juga dan agak famous juga, dan ramailah camper-camper ataupun tiktoker, vlogger, youtuber datang buat review dekat campsite ni. So, campsite ni boleh katakan memang famous, memang best. Dan sebelah campsite Whitestone ni ada di Sahom. Kalau tengok, kalau nampak ni campsite dia di Sahom. Signboard dia ada tak? Kat depan ni kot signboard dia. Nak tunjuk kat signboard ni. So sebelah je, memang sebelah je. Di Sahom Survival Campsite. Ni campsite dia kalau tengok ni. Ni kalau nampak signboard ni. Sebelah je dengan Whitestone Campsite, camping ground. So sebelum nak masuk ke jalan kebun ni, nak masuk ke jalan ke Whitestone camping ground ni, dia jalan kebun buah. Kebun buah dusun durian, ada dusun manggis. So sampai dekat main entrance depan tu, korang akan nampak banyak sangat signboard camping. Di Sahom, Lubuk Petai, Whitestone Campsite, camping ground ni. Korang follow je signboard situ. Dah masuk tu korang follow je. Nanti korang akan jumpalah jalan yang tak bertar ni. Jalan tak bertar macam ni, korang nampak? Ni jalan tak bertar lah. So je follow jalan ni. So jalan tak bertar ni dia tak adalah teruk sangat. Boleh lalu jalan biasa pula. Kenderaan biasa boleh lalu, tak ada masalah. Memang sampai. Macam aku bawa still pakai Alza lagi sampai sekarang. Sampai, alhamdulillah selamat sampai. So kalau korang tengok keliling aku ni, nampak kan? Ada dusun dusun sawit, kebun sawit, ada kebun buah, buah rambutan rambutan pula, buah durian banyak. Especially banyak ni cakap dusun durian. Terbelit-belit dah. Dah lama tu kat buat vlog ni. Agak kekok sikit lah. Sebab vlog ni biasanya kalau orang cakap nak expert buat vlog ni, dia kena sentiasa buat vlog. Bila sentiasa buat vlog, biasa bercakap, dia akan jadi expert lah. Macam aku ni, lama-lama sekali buat, memang agak kekok sikit lah. So okay, so kita terus masuk ke Whitestone camping ground ni. Jom tengok apa ada dekat dalam ni. So inilah main entrance dia. Signboard dia tu ya. Whitestone camping ground, Sahom, Kampar, Perak. Tu ada nombor telefon. Kalau kau tengok, tak tahulah nampak ke tak. So inilah main entrance dia, pintu gerbang dia. Dan dekat depan ni adalah area parking di Sahom. Kau nampak tu dah tulis tu, parking di Sahom. Tu sana di Sahom juga area parking. Sana di Sahom Survival Campsite. Sini Whitestone camping ground. So jom kita masuk. So bila kau dah masuk ni, kau akan nampak lah ada kaunter pendaftaran sebelah kanan. Ada orang, tak ada orang. Dah tak ada orang aku rasa. Dan sebelah kiri ni ada tandas lah. So kita tengok tandas dulu macam mana. Tandas dia best ke tak best. Biasanya campsite yang macam ni, tandas dia memang best. Nice jugalah tandas dia, bersih. So tandas duduk, okay, nice. Ada sinki sebelah sini sinki. Okay lah, best lah. So sebelah kaunter tu tak silap aku ada kedai runcit. Memang ada kedai runcit. Tu kedai runcit lah. Adalah sedikit dia orang jual air, jual macam benda-benda asas sikit-sikit lah. Tak adalah yang nak heavy sangat. Tapi boleh lah beli air, beli Maggi ke, beli minyak masak ke. Ada dah benda-benda asas basic tu. So campsite dia lebih kurang macam ni kalau kau masuk. Ni ada parking area. Sini parking area. Campsite ni dia dalam kebun sawit. Redup. Nice, redup. Dan banyak tapak campsite dekat sini. Tapak dia campsite dia luas. Aku tak ada map. Aku tak tahu nak tunjuk kat sini, tak tahulah ada map ke tak ada. Tapi rasa aku tak ada map nak tunjuk ke korang. Dan tapak dia sangat-sangat luas lah. Best. So kau tengok tu ada pekerja dia lah, bersihkan tapak camping je lah. Ni ada surau. So ada surau open. Ni best. Surau open ni lebih best. Yang bestnya macam ni sejuk.
So depan surau ni pun ada tapak camping. Ada tapak lagi, tapak campsite nak bercamping. Oh, ada ni lah PowerPoint ada, bagus. Sampai ke hujung tu tapak camping dia, jauhnya. Ada tong sampah, disediakan tong sampah. Setiap tapak ni ada nombor. Aku tak ada map. Nanti aku cuba cari map, nanti aku letak dekat aku punya YouTube ni lah. Kau nampak map dia macam mana, kawasan tapak dia. Memang redup, bestnya. Tak panas. Tapi ni aku dah petang sikit lah, dah pukul 5 dah pun. Ni sungai dia. Sungai dekat Whitestone camping ground ni. Oh, nice lah. Air dia jernih. Kalau sungai yang macam ni tak dalam, maksud tak dalam macam ni tak dalam. Sungai macam ni boleh katakan mesra kanak-kanak lah. Walaupun sungai ni mesra kanak-kanak, tapi mak dan ayah tetap kena monitor anak-anak tu. Sebab yelah kadang-kadang kita tak tahu kan, benda kalau nak jadi lemas ni kat mana-mana perlu jadi. Walaupun sungai ni mesra kanak-kanak, still kena monitor. Mak ayah tu kena monitor lah. Tak boleh lepas tangan 100%. So kita teruskan lagi campsite. Pusing campsite. Ni best. Campsite dia memang best, redup. Oh, tadi masa aku sampai tadi, lebih kurang dalam pukul 11 lebih lah, 11.40 macam tu. Apa ni, pekerja campsite ni dia tengah bersihkan pelepah daun kelapa sawit ni. Yang mana je tengok yang dah tua-tua sikit tu, yang dah macam mungkin nak jatuh ke apa, dia kait, nampak tu. Dan tu dia kait, dia buang. So untuk keselamatan lah juga ni, bagus lah juga. Safety memang best lah, dia jagalah. Kalau kata tu pun sama, dia kait. Tadi masa aku sampai lah, dia tengah kait-kait ni, dia bersihkan. Yang mana dah tua-tua tu, yang mana yang mungkin nak jatuh ni, dia kait. Buah dia lagi tu, kalau tengok buah kelapa sawit, adalah 2-3 batang pokok yang masih berbuah lagi kelapa sawit dia. Tu ada buah lagi tu, atas tu. Tak tengok pokok-pokok ni dah tua dah ni semua ni. So sebelah sini pun ada tandas. Jadi kita nak tengok tandas dia kat sini macam mana, best ke tak best. Ni macam aku cakap tadi lah, biasanya campsite yang macam ni memang best. Okay, ni tandas lelaki lah. Kita masuk tandas lelaki, takkan masuk tandas perempuan kan, menjerit nanti perempuan. Okay, tandas duduk dan tandas duduk. Tanah duduk juga. Okay, so siap ada Whitestone tu kat situ, Whitestone camping ground. Nice lah. Ni ada tempat mandi. Ada sinki dalam ni. Untuk kali ni aku punya camping lah, ataupun tent aku lah. Tent aku dengan tent partner-partner semua menghadap kat sungai. Dan tapak yang aku pilih pun menghadap kat sungai. So hujung sana tu tapak untuk Fendi lah. Yang ni Syarul, aku punya tent, dan Rara punya tent lah. Kalau ikutkan betul-betul, tapak yang aku pilih ni semua rapat-rapat sebelah-sebelah ni. Macam tapak ni 1, 2, 3 dan 4 ni sebenarnya rapat-rapat. Tapi sebab aku sampai tadi ada camper yang tak keluar lagi, dia lambat nak keluar, jadi terpaksalah aku nego-nego dengan dengan owner campsite ni. Tanya-tanya dia yang sebelah kemah aku tu, ataupun tent aku tu, yang Rara punya tent tu kosong. Jadi nego-nego cakap okey lah nak ambil tapak sebelah tu. Tapi tapak yang aku duduk ni memang best. Sebab apa? Sebab dia betul-betul menghadap sungai. Dan tapak ni juga, setahu akulah, sentiasa menjadi pilihan kepada camper. Sebabnya menghadap kat sungai, memang best. Tapak dia memang best. Tu dekat ujung tu pun ada satu tapak, memang betul-betul menghadap sungai. Aku pergi tak, sebab setiap tapak dia nombor. Yang macam Feli duduk ni R01. Lepas tu yang tu R02, R03, R04, R05, tersilap aku lah. So dan teruslah seterusnya sampai ke hujung sana lah campsite tu. Jadi yang ni aku tak tahu yang hujung ni tapak nombor berapa. Yang ni pun best tapak ni. Kalau korang berminat nak bercamping betul-betul menghadap sungai, tapak yang aku recommended ni dia, R01A. Nampak ni, kalau korang nampak dapat dia R01A. So tapak yang aku duduk sekarang ni memang sangat-sangat privacy lah. Memang best. Kau duduk paling hujung sekali, sebelah pokok buluh ni.
dan menghadap sungai. Yang ni adalah spot paling champion bagi aku kalau aku nak tengok. Memang spot paling champion. Cumanya bising sikit pasal ada water pump ni lah. Itu je, sikit je. Tapi tak ada masalah aku rasa. Itu tak ada masalah. Dan memang betul-betul menghadap sungai. Cuma lampu dia. Lampu ada. Ada satu lampu kat sini. Nice. Sangat-sangat nice. Plug point pun ada. BBQ pit pun ada. So ni adalah tapak yang paling champion dalam bagi aku. Tapak yang Fendi duduk ni pun best juga menghadap sungai. Yang ni tapak yang aku duduk dengan Fendi ni memang best. Tapak ni pun menghadap sungai, R01. Yang ni pun best juga tapak ni. Ada plug point lagi. Ada pokok buluh lagi, R02. Memang tapak paling champion dekat sini adalah tapak yang menghadap kat sungai. Memang best. Ni tapak R03 silap aku dah ni. Betul tak? Ya, R03A tapak ni. Ya, ke depan pokok buluh. Apa ni? Tapi depan aku punya tent ni yang bestnya ada kursi lah, ada pepangkin, meja boleh duduk. Seronok macam ni. So sebab aku plan nak buka fly seat kat sini, tempat masak kat sini, nak makan-makan kat sini. Biasa ni. Yang ni tapak berapa ni? Nombor berapa ni? Tapak yang ni. Aku rasa ya betul, tapak yang R04 yang aku cakap tadi, nampak ni. Memang best. So sungai depan tu. So antara tapak yang best semua menghadap kat sungai lah, sampai ke ujung sana tu. Tapi yang paling the best aku rasa sampai kat sini lah, sampai R05 satu. Sebab apa? Sebab ada kursi. Ada kursi dengan meja. So korang dah tak perlu lagi nak bawa meja sendiri. Duduk makan kat sini. Memang best. Okay. So macam biasalah, ni kemah. Kemah daripada Decathlon, Quechua. Brand Apinas, brand Quechua lah. Quechua. Sampai sekarang aku pakai masih elok lagi. Nampak tu, aku dah rasa dekat 3 tahun. 3 tahun dekat nak masuk 4 tahun dah. Alhamdulillah, cantik lagi, masih pakai. Sama Sarul ni baru beli. Yang ni kemah Lara ni baru beli. Rasa dalam setahun lebih. Aku punya dah lama. Itu aku pakai. Kalau korang tengok kemah aku ni, cantik lagi sampai sekarang. Dah 3 tahun lebih aku pakai. Alhamdulillah. Tak ada cacat, tak ada rosak, tak ada bocor. Cantik, kemas lagi. Memang cantik. So view dia memang best lah. Menghadap ke sungai ni memang cantik lah view dia. Okay, lagi satu kelebihan campsite yang macam ni yang ada batu macam ni. Kalau korang tengok batu macam ni kan, bagus dia campsite ni. Bila hujan, tent korang tak kotor. Biasa kan kalau kita camping kan, kita buka tent letak ground. Bila hujan tu kena tanah tu merecik kan. Tanah merecik kena kita punya tent. Dan temah kita takkan kotor lah. Kadang ada tanah merah lah, ada berlumpur lah kan. So kotor. So bila campsite yang ada batu yang macam ni, kelebihan dia lah, dia akan serap air. Bila hujan tu jatuh, dia tak merecik terus kepada kita punya tent. Dan kita nak bersihkan pun senang. Sebabnya bila jatuh, dia akan serap terus ke tanah. Tu kelebihan campsite dekat Whitestone Camping Ground ni lah. Kalau korang tengok ni lah batu dia. Nampak aku kecil halus. Ada setengah camper tak suka, dia kata boleh rosak kemah. Ada setengah camper suka. Kalau macam aku suka je campsite macam ni. Sebab bila hujan, dia best dia tak merecik, tak kotor kemah. Tapi kalau batu yang kerikil yang besar-besar tu pun, aku pun kurang jugalah berminat. Tapi kalau setakat benda kecil macam ni, okey je, no problem. Boleh camping. So tadi ada ada orang semayang kan. Tak sempat nak tengok dalam dia. So kita tengok sikit lah surau ni. Ni surau ni macam ni. Ada kipas kecil satu, ada plug point, ada sejadah dan telekong boleh pakai. Ni dalam ni lebih kurang macam ni lah. Okey lah surau macam ni. Ada tempat semayang. Kita bukan nak surau yang secantik mana pun. Yang macam ni pun dah cukup. Alhamdulillah. Selesa. Open surau, berangin, tak panas. Tu je lah yang aku boleh buat review. Serba sedikit. Aku nak buat review banyak-banyak pun, aku rasa dah banyak dah vlogger-vlogger, YouTuber, TikToker yang datang buat
review kat sini. So aku buat review sesimpel yang boleh, seringkas yang boleh lah. Sebab aku dah lama sangat stop buat vlog ni. Sebab terlalu sibuk dengan tugasan kerja aku. Kadang tak boleh cuti dan sebagainya lah. Kadang-kadang dah plan pergi camping, hujan, kadang-kadang cuti tak lepas dan sebagainya lah. So ni Alhamdulillah tahun 2025 ni aku dah start camping balik. InsyaAllah aku akan pergi balik campsite yang aku pergi sebelum ni. Dan aku nak tengok campsite yang aku dah pergi sebelum ni tu ada perubahan tak, ataupun ada improvement tak, ataupun orang cakap makin dah tak ada ke, mungkin dah tutup ke dan sebagainya. So InsyaAllah aku akan buat tour pergi setiap campsite yang aku dah pergi sebelum ni lah. Jadi untuk 2025 ni, inilah review yang pertama aku camping. Tapi aku camping ni semalam je lah, tak boleh lama-lama. Bukan aku tak nak lama-lama, pasalnya lusa tu aku ada trip nak bawa orang, nak bawa line up aku naik Gunung Yong Yap dekat Pos Kuala Mu. Alang-alang dah sampai kat Kuala Mu ni, aku nak buat review balik lah. Dekat Kuala Mu tu aku nak tengok semasa aku pergi dan selepas aku pergi, apa dah jadi kat campsite tu, ada perubahan tak, ataupun tak ada perubahan, ataupun lebih kurang sama saja. Sebab Kuala Mu ni pun antara campsite yang orang cakap paling top juga, paling famous juga. Ramai yang nak pergi sana lah. Cuma perjalanan tu nak pergi ke Kuala Mu tu agak perit sedikit. Kalau siapa yang dah pergi tu, dia akan tahulah perjalanan tu macam mana. So aku rasa setakat ni je untuk vlog aku buat sekarang ni. Review campsite ni sesimpel yang boleh. Kita tengok suasana malam macam mana kat sini. Dia punya lampu ni sejauh mana dia boleh beri keterangan kepada camper-camper kat sini bila dia orang bermalam kat sini. So nanti kita jumpa malam nanti. Keadaan campsite waktu malam macam ni lah. So dekat sungai ni dia, sungai ni ada lampu terang juga. So ni aku off aku punya lampu dulu lah. Off aku punya lampu dulu, tengok macam mana. Okey nampak. Ni aku dah off aku punya lampu. So lebih kurang macam ni, terang. Nak mandi malam-malam best. Jadi aku nak mandi. Memang nice lah, cerah malam. So ada lampu lampu ni bagi lampu solar, jadi lampu solar. So dekat aku punya tempat nak masak-masak ni pun ada lampu juga. Macam biasa lah camping, kalau tak barbecue tak best kan. Kena ada barbecue. Oh shock. So jom kita pusing-pusing kejap. Kita pusing-pusing kejap campsite ni. Kita tengok suasana malam macam mana, terang ke tak terang. Ni area kawasan ni lah. Aku off lampu je lah, sebab nanti korang cakap aku on lampu terang sangat kan. Okay, ni keadaan yang aku off aku punya lampu lah. So kau boleh tengok sendiri lah. Macam ni lah. Ni pasal lampu aku sendiri lah. Ada lampu satu situ terang. So jom kita ke depan tengok. Kita ke depan pula. So aku on lampu aku balik. Okay. Ui, kenapa ni? Yang macam je. Oh, dia orang tengah repair lampu. Patutnya ada lampu nyala lampu ni patutnya kena terang lah kat sini, tapi dia orang tengah repair lampu. Nampak macam ada on off. Dia orang tengah repair. So biar dululah. So sekarang ni aku nak tengok tandas. Okey. Kau boleh tengok tandas So sampai dekat tandas ni terang. Sangat-sangat terang. Aku rasa sebelah sini pun mungkin ada lampu, tapi kita tak tahu dia tutup ke apa. Sebab lampu ada, tak buka mungkin sebab tak ada tak ada camper. So tandasnya macam ni, memang terang. Campsite Whitestone camping ground ni memang terang. Malam memang terang. Kalau kau nak semayang pun aku rasa tak ada masalah. Semayang pun okey, ada lampu. Ada lampu. Ada plug tu boleh buka, terang lah lampu nak semayang kat sini. Tandas pun terang. Main entrance pun terang. Nampak parking kereta terang. Tak ada jual air batu ke? Air batu. Ada ke? Ada. Satu pack berapa? Kecil RM2, besar RM6. Oh ya ke? Oh tapi ada lah. Okey, air batu ada. Nice. Ni berapa? Ni RM2. RM2. Nanti sekejap lagi saya tengok tanya. Kedai tutup pukul apa? Kedai tutup sini berapa? Tak tutup, buka? Buka. Okey. 24 jam Ya. Ada apa? Ada jual apa?
Air Air lah. air ada. Air batu, minyak ada kan? Ya, ada. Button gas pun ada. Ya. Nice lah. Okay lah, diorang stay kat sini, malam kat sini. Tak risau lah. Kalau nak air batu, sekejap lagi saya datang lah. Ada air. Air sejuk boleh lah. Nak air sejuk. So jom kita balik ke campsite. So suasana malam dekat campsite Whitestone ni lebih kurang macam ni lah. So ni aku dah buka lampu aku balik. Sebab pasal ni gelap. Dia tak buka lampu pasal tak ada camper. Dia orang buka lampu tempat yang camper ada saja. Makan time. Puan Sri. Oh, Puan Sri tolong hidang ni tadi ya. Tukar hidang dia. Tak lagi? Baiklah, kita ada ayam, ada kambing, ada jagung. Lepas tu ada apa lagi? Ada hotdog. Ni air apa ni? Air kopi ke? Air anggur. Oh, air anggur. Air anggur. Ada french fries. Tu ada apa? Macam orang cakap. Apa ni? Sup cendawan Yeah. Sup cendawan. Lagi? Ni? So menu malam pertama ni lah. Lagi? Ayam kambing. Tadi yang apa, lampu yang sebelah sini dia tak menyala, dia trip. So lampu dah terang, dah menyala. Ni korang boleh tengok lampu dia sampai ke hujung tu. Kemah Fendi tu, kemah pen ke hujung tu. Lampu kat sini lah. So terang lah. Memang sangat terang malam kat sini. Sebab tadi gelap sikit tu pasal apa, masa aku first buat review tu gelap pasal yang dia trip. So ni dah repair. So lampu ni dah okey balik lah. Semua terang lah. Sangat-sangat terang. So baru habis makan, baru habis dinner. Plannya aku nak mandi. Sebab tadi petang balik mandi, banyak kerja nak kena buat. So ni dah free, dah siap makan, nak mandi. Lepas tu nak gosip-gosip sikit. Lepas tu malam kita nak tidur. So besok aku nak kena check out lah tengah hari. So tinggallah Fendi, Syarul dengan Rara. Sekali-sekali datang camping je ni, penat juga. So jom kita pergi mandi dulu. Mandi malam ni best dia, sejuk. Syok. Geng, ada benda yang terjadi dekat sini. Aku tengah mandi tadi, tiba-tiba air ni jadi deras. Aku ni kepala air. Nak tunjuk kat korang. Tadi aku mandi, air tak macam ni oh. Masa aku tengah bergayut kat tali tu, tiba-tiba aku rasa air ni deras dengan cara tiba-tiba. So tu dah aku naik, rasa lain macam. Tu dia, deras air dia. Ni danger dia bila kau mandi, kau rasa air tu tiba-tiba deras kan, cepat-cepat naik. Macam aku tadi memang aku mandi, tiba-tiba rasa macam deras, aku tu naik. Bahaya lah, memang sangat-sangat bahaya. Danger. Aku tengah mandi tadi, tiba-tiba rasa deras. Apa hal deras ni kan? Macam kan? Aku jadi komen tadi. Jauh-jauh kering. Tak tahu lah, tiba-tiba air naik. Memang sangat-sangat cepat. Kau tengok, dah start hilang dah batu bahasa ni. Kalau aku tunjuk lah, dah tak nampak dah batu. Tak tahu. Ada air. Saya melaporkan berita. Gila kau tengah mandi. Bahaya. Ni yang orang cakap ni, kalau kau orang mandi tiba-tiba rasa something cepat-cepat naik. Tak nak kena bilas jugalah. Pergi toilet balik, kena bilas air. Penat dah shampoo tadi. Shampoo, sabun, penat dah lah. Kena air kelai. Aku rasa beberapa, tak sampai seminit. Tak sampai seminit aku tengah mandi tu rasa aku tengah naik. Memang laju gila naik. Bahaya betul. So nak tanah aku kena pergi toilet lah. Kena bilas balik. Jam dah pukul 10.30 malam. Aku dah siap mandi, dah siap bilas ni tadi. Kes apa, air besar. Bukan kepala air lah, air besar. Sampai sekarang air ni masih banyak lagi kat sini. Tak surut lagi. Tapi itulah tragedi yang agak menyeramkan jugalah berlaku dekat aku dan partner-partner aku tadi tengah mandi tadi.
waktu malam ni. Bukannya je kepala air dia waktu siang tak, waktu malam. Sebab kepala air ni dia nak datang ni, kepala air pula, air besar macam ni, dia nak datang ni, dia tak kira pagi ke, malam ke, siang ke, dia tak kira. Kalau dia nak datang, dia datang juga. Macam aku mandi tadi, dengan secara tiba-tiba air tu, air besar ni datang secara tiba-tiba. Tak ada pun dia nak bagi tahu apa. Aku rasa bila aku mandi tu, rasa macam air tu makin deras. Lepas tu lah aku dah tengok, aku tengok je kat depan tu rasa macam lain dah sikit ni. Wah, aku ajak semua naik tu ni. Hai semua, selamat tengah hari. Dah tengah hari. Okey, pagi tadi dah siap sarapan. Dah makan apa semua. Ni kita orang tengah setting pula untuk makan tengah hari. Sebab aku nak keluar selepas makan tengah hari. So Candy dengan Syarul dengan Rara, dia akan keluar besok lah. Sebab aku besok nak kena naik Gunung Yong Yap. Nak kena bawa line up hiking lah, pergi ke Gunung Yong Yap dekat Kuala Mu. So untuk malam semalam tidur dekat sini memang best. Minyak, lena, tak ada gangguan. So memang cakap apa, suasana kat sini tenang lah waktu malam. Cuma yang malam semalam tu, masa aku mandi tu, yang tu ada macam air besar. Dia macam nak kata kepala air pun tak, tapi memang air besar. Tengah-tengah mandi tu, air tu datang dengan cara tiba-tiba. Mungkin hujan dekat atas lah. So sekarang ni aku nak bawa korang tengok sungai yang aku kata apa, malam semalam tu, yang kata air besar tu. Tengok sungai dia jadi macam mana. Adakah dia masih berkeruh ataupun tak keruh. Jom. Ya, Puan Si Rara, masak apa? Okey, ikan sekat goreng. Sekat goreng. Dan ya kak, kuah siasap. Oh, sekat tiga rasa. Padu lah, padu. Ni breakfast pagi tadi tak habis Okey, sekarang kita akan buat apa ni, Rara? kerabu kacang botol. Kerabu kacang botol. Okey, kita tengok Rara buat kerabu kacang botol. Okey, ni kacang botol yang kita telah pocong. Fokus kat sini, muka tak payah. Okey, kita masukkan. And kemudian tomato. Dan setelah dihiris-hiris. Okey. Kita ada bunga rantan, kita ada bawang merah, cili, and limau nipis. Kita masukkan dia semua, nanti kita gaul-gaul. Ini makanan sihat ni. Ikan bilis. Dan dah digoreng. Okey, sekejap kita baru ni Jadi ni kita ada gula. Secukup rasa lah ya. Pandai-pandai korang lah nak adjust. Garam. Oh, secukup rasa. Okey, ni kita pakai sos ikan. Dan dia ada halal sudah. Dan chop mesti. Okey, kita tuang. Secukup rasa. Nanti kita adjust lah ya. Okey, kita perah limau. Aku dah basuh tangan tau tadi. Aku cakap lah basuh tangan, kawan cakap tak basuh tangan. Okay, kita perah limau ni. Gaul bagi rata, sebati semuanya. So easy ya guys. Senang gila nak buat ni. Pocong. Okey. Dah siap. Okey, dah siap. Kerabu kacang botol. Kerabu tak nampak? Okey. Kerabu kacang botol is done. Okey, dah siap. Baiklah. Kita makan. Okey. Dah tengok apa Puan Si Rara buat apa? Kerabu kacang botol lah, Rara. Kerabu kacang botol. So, jom kita tengok sungai. Sungai dia macam mana? Ada keruh lagi ke tak ada keruh? Sungai ada keruh sikit sajalah, tak banyak lah. Semalam jernih lagi, tapi selepas malam semalam tu, yang kejadian air besar tu, aku gayut kat tali tu jadi Superman, tiba-tiba jadi Superman. Deras air tu, terus kita orang naik. So untuk hari ni dia tak adalah sejernih macam semalam lah. Semua hari ni dia ada keruh sikit lah. Kalau korang tengok sini ada sisa-sisa sampah lah. Saya cakap daun-daun
daun kayu yang dia hanyutkan lah. Kau tengok ni ada keruh nampak ni daun kayu ni. Semalam air sampai kat sini air ni. Sampai kat sini air nampak ni. Kau nampak arus air ni sampai sini. Naik sampai ke atas tu. Tapi ni dah hari ni aku rasa tak ada masalah. Boleh lah mandi sekejap lagi. Aku pun nak mandi juga. Dah start jernih. Kalau tak air teh. Sini pot cantik lah kalau nak bergambar. Pot apa time petang lah. Kalau time sekarang ni panas ni tengah hari je ni. Terbakar kulit. View memang cantik lah. Sayang aku tak boleh stay lama sebab aku nak kena balik hari ni juga. Kalau dapat stay sehari lagi petang ni boleh lah buat apa video kat sini sikit kan. Ambil gambar ke apa. Memang cantik lah. Duduk kat atas tu ke dekat tepi ni ke. Memang cantik lah. Memang cantik. Kalau kawan tengok view ni memang cantik lah sini kan. Makan time. Padu mat. Biasa je menu kita kali ni. Padu mat. Biasa je. Nanti nak stack dekat dia. So kita ada ikan sekap 3 rasa kan? Yeah. Lepas tu ada kerabu botol. Kacang botol. Kerabu kacang botol. Okey, ada ayam goreng, ada ulam sikit. Wah, air sirap. Sirap apa? Sirap limau? Tak ada sirap je. Sirap sahaja. Kak. Yang padu. 3.40 baru siap berkemas. Dah mandi apa semua, dah makan. So aku nak check out lah untuk hari ni. Ikutkan aku punya trip ni 3 hari 2 malam. Tapi aku kena keluar awal sehari lah. So untuk campsite apa Whitestone camping ground ni, bagi aku okay, nice. Tempat dia bersih. Cuma sikap camper-camper kita lah yang kurang menyenangkan sikit. Sebab dia tak buang sampah di tempat yang betul. Bila dia kemas tu dia tinggal dia sampah dekat campsite, dekat tapak camping itulah. Jadi agak kurang cantik sikit lah kalau boleh nak tengok tu. So, kalau boleh lepas kau kemas-kemas tu, siap sampah-sampah yang ada dekat tapak camping kau tu, tapak tent kau tu, kau buat lah tu sampah. Macam aku tadi, aku dah siap kemas-kemas. Lepas tu aku buat satu sekali sweep dekat aku punya tapak camping tu, clear. Dan aku kira macam dah complete lah aku punya kemas tu. Biasanya memang aku akan buat macam tu. Setiap kali last aku nak gerak balik, aku akan kemas. Dan sebelum aku gerak tu, aku nak make sure tapak camping tu bersih daripada segala sampah lah. Itu je. So campsite Whitestone ni, camping ground ni, aku recommended lah kalau korang nak datang. Tempat dia luas, bersih, batu kerikil dia cantik, sungai pun cantik, sejuk. Cuma malam semalam lah mandi agak danger sikit. So kalau mandi kat sini kena jaga-jaga sikit. Kalau rasa macam air tu ya macam deras macam je, cepat-cepat naik. Lepas tu apa lagi? Okay, tanah dia pun okay, nice. Air dia pun kuat. Tanah dia 2, surau pun ada. Cantik. Sini memang cantik. Apa lagi aku nak komen ada plug point, ada sinki, ada lampu. Lampu malam kat sini cerah. Korang jangan risau. Tak akan yang mana takut gelap tu jangan risau lah, boleh datang camping kat sini. So pekerja dia pun ada kat situ 24 jam. Dia akan stay kat sini lah daripada pagi sampai malam. So korang tak perlu risau. Ada je pekerja dekat sini. Kalau ada masalah terus dia jumpa dia orang lah, bagi tahu apa masalah. Kalau macam aku tadi air tak ada kat tandas tu, aku terus bagi tahu kat dia lah, cakap air tandas tak ada. Dia orang datang check dia punya motor pump air tu, dia check dah repair sikit, okey dah boleh pakai balik. Itu je lah. So aku rasa untuk camping kali ni sampai sekat ni je. So kita jumpa di next vlog yang akan datang lah. Tak tahu lagi mana tempat aku nak pergi sebab dah nak masuk bulan puasa ni. Maybe kita habiskan puasa dulu, habiskan raya dulu, InsyaAllah kita start balik pergi camping lah. So sampai sekat ni je vlog aku. Kita jumpa di next vlog yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.